Ustaz, dulu saya tak solat daripada umur 15 tahun sampai sekarang umur 25 tahun. Boleh tak Ustaz terangkan bagaimana cara untuk saya nak gantikannya? Baik, jika seseorang itu meninggalkan solat dalam tempoh yang lama, kewajipan yang perlu dia lakukan ada dua perkara utama. Yang pertama adalah taubat kepada Allah. Yang kedua adalah qada, menggantikan solat yang ditinggalkannya. Ini berdasarkan pandangan majoriti ulama dalam mazhab seperti fuqaha mazhab Syafi'i, bahawa solat yang ditinggalkan tetap wajib digantikan walaupun sudah lama. Pertama, taubat dengan sebenar-benarnya. Taubat ini ada 3 syarat. Pertama, menyesali atas dosa meninggalkan solat. Yang kedua, berhenti daripada meninggalkan solat. Mulakan solat sekarang. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi kesilapan yang lama. Jika ada ketiga-tiga ini, insya-Allah taubatnya diterima. Yang kedua, kira anggaran solat yang kita tinggalkan. Contohnya, tinggal solat daripada umur 15 tahun. Sekarang ni umur 25 tahun. Bermakna lebih kurang 10 tahun kita tinggal. Kiraan kasar 1 hari bersamaan dengan 5 waktu solat. 1 tahun 365 hari. 10 tahun 3,650 hari. 3,650 hari kali dengan 5 waktu bermakna yang perlu diqada 18,250 waktu solat. Ini hanya anggaran. Dalam fiqh boleh gunakan anggaran jika tak ingat jumlah sebenar. Yang ketiga, cara menggantikan ataupun qada. Cara paling mudah adalah setiap kali nak solat, selepas solat fardu, tambah satu solat fardu. Contohnya, selepas subuh, qada subuh. Selepas zuhur, qada zuhur. Selepas asar, qada asar. Selepas maghrib, qada maghrib. Selepas isyak, qada isyak. Bermakna satu hari 5 waktu qada, 5 solat waktu qada. Cara ini lebih cepat. Jika mampu buat lebih, contohnya lepas setiap solat ganti 2 ataupun 3 solat, atau buat pakej harian. Contohnya subuh qada 2 qada, zuhur 2, asar qada 2, maghrib qada 2 solat, isyak pun qada 2 solat. Sehari boleh ganti 10 solat. Niat solat qada contohnya adalah nawaitu qada fardu zuhri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur qada kerana Allah Ta'ala. Tidak wajib sebut tahun ataupun tarikh. Jadi qada subuh, qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isyak disebutkan dalam niat itu. Yang kelima, perkara yang paling penting adalah solat sekarang jangan tinggal lagi. Qada itu buat sikit demi sedikit dan tidak perlu tunggu habis qada baru buat solat sunat. Jika istiqamah, insya-Allah lama kelamaan akan habis. Ramai ulama dia menasihati yang penting itu adalah bukan cepat habis, tetapi jangan berhenti menggantikannya. Dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan bahawa orang yang bertaubat daripada dosa ini seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bermakna pintu taubat ini sentiasa terbuka. Wallahu a'lam.